Assalamualaikum. Hari ni aku nak beritahu, kalau dekat sini, kalau benda ni biasa kita guna untuk toilet tau. Sini sebenarnya guna untuk membasuh, tapi memang betul lah, lagi best sebenarnya daripada guna benda ni. Dan benda ni dia orang guna untuk lap meja sahaja, tapi kita dekat Malaysia kita guna untuk basuh pinggan. So kalau guna ni kan, terus ni memang lagi okey lah aku rasa. Kedai RM2 banyak untuk benda ni. Orang guna beli je untuk toilet. Sebenarnya dia guna untuk membasuh. So itulah bagusnya aku pergi ke luar negara. Dan one more thing, kalau air, contoh kalau air kan, air ni kita boleh terus minum tau. Terus minum. Kau tak perlu nak beli air filter, tak perlu nak ada koin, tak perlu nak ada kukuh. Semua benda dia dah filter lah. Memang boleh. Memang mudah weh. Mudah. Oh aku tahu. Okey, boleh tukar dah dekat rumah.